Air dulu. Alright, hello apa khabar semua and good day everyone. So kita sekarang ada dekat Putrajaya. Macam biasalah, once a year kan mesti buat video kat sini. So, belakang saya lah kita punya Bazar Ramadan Putrajaya. So last time saya dah pergi Kaum Baru dah semalam. Dan hari ni kita akan pergi ke Bazar Putrajaya pula. Kita tengok apa kelebihan dia, apa keistimewaan dan juga dia punya apa price point dia, okey ataupun tak kan. Jom tengok video ni sampai habis. So first stop ialah kita punya nasi kerabu Wan Atik kan. Last year tak sempat nak pergi sebab terlalu ramai. So kali ni kita pergi before asar. Kita serbu beratur dulu. Okay, so untuk nasi kerabu ni kena nak beli, kena datang awal. At least pukul 4 tu dah kena beratur dah. Sebab tengok lah queue dia sampai ke belakang sana. So datang awal, asal sini santai je. Tak pegang kawan. Tak. Mainlah. Jangan lupa beli ayam percik. Bakar pula. Lobster sotong. Oh, okey.
Okay, so untuk Chef Amar punya, dia dah pindah dekat dengan Masjid Mizan. Kalau dulu kan dekat sebelah entrance kan. Kali ni punya sebelah dengan masjid lah. Tak ada sebelah pun, jalan sikit je. Lebih dekat lagi lah belakang ni. So untuk hari ni third day kan, second day lah sekali puasa. Tak ramai sangat, so masih boleh sempat lagi. Dan sekarang pukul 5, siapa nak try, around pukul 5 situ masih ada lagi lunch time dia. Jom masuk dalam ni pula. Panas. Ini ayam golek belakang ni, tak payah guna bara dah, guna matahari je. Okey, kalau korang tak nak karipap karipap oksigen kan, boleh cuba karipap Homi ni. One of the best karipap selain daripada dekat IKEA tu, Homi punya. Selalu saya beli dekat Maybelline, tapi sekarang dekat bazar Ramadan sini, so boleh cuba. Okey, salah satu inisiatif yang bagus untuk bazar Ramadan ni, sebabkan kedai terlalu banyak imagine lah kalau seorang shopping macam ni kan. Ada apa ni? Bag kita semula. So kalau anda nak sedekah pun boleh, nak guna pun boleh jugalah, in case kalau tak cukup tangan. Dekat KL tak ada, Putrajaya ada. Terbaik punya. Alright, so belakang ni ialah kedai jual kek. Last year saya dah try dah. Dan tahun ni kita try lagi sekali, memang sedap. One of the kedai yang viral lah sebenarnya, tapi viral yang berbaloi sebab rasa dia fluffy, creamy. Dia tak terlalu manis sangat, tapi creamy. So boleh try. Dia ada dekat side yang ketiga, kemah yang ketiga ni. Masuk je tengah-tengah tu, nampak dah.
Minta perhatian kepada pemilik kenderaan jenis Toyota Harrier yang bernombor VQP 7977 diminta untuk membuat pengalihan kenderaan kerana kenderaan anda telah menghalang lalu lintas dan juga kenderaan lain. Abang punya satu? 120 kan? 120. Apa yang ada budi? Ada budi dulu ya? RM24. Okey, abang punya satu kan? Satu Okey, abang punya nasi, ganja, ayam goreng. Siap. Harga RM120 bang. Abang ada budi? Ada budi RM12 bang. Tak ada lah. Aduh, tak ada. Okey, RM12 bang. Ada tambah berpedam ke? Tak apa. Tak apa Ya. Okey, RM12 sahaja. Terima kasih. Abang punya satu bang. Ada tambah berpedam? Tak ada RM120 bang. Okey. Okey, diskaun. Lah. Okey, jemaah. 12 saya bagi jemaah. Terima kasih. Okey bang, masih. Pagi ni tahun ketiga lah saya buat video sini kan. Wajib ada sur punya. Ni wajib try. Memang puas hati. Tapi makan dia jangan lepas sebelum tarawih. Memang tidur punya. Makan selepas tarawih. Ni cuba sini. Alright, so saya berada dekat Masjid Sultan Mizan sebelah je dengan apa nama tadi, Bazar Ramadan. So kat sini pun sebenarnya ada makanan-makanan jugalah. Makanan free, so anda boleh makan lah ramai-ramai dengan jemaah-jemaah masjid. Kawasan luas, ada kawasan untuk duduk bersila, ada kawasan yang berkerusi. Cuma tahun ni best sikit lah sebab tak hujan kan. Sebab last year saya pergi musim hujan.